Setiap permulaan pasti ada pengakhiran dan setiap pengakhiran membawa kepada permulaan baharu. Hari ini kita raikan sebuah perpisahan. Perpisahan penuh penghargaan buat insan yang telah banyak menabur bakti. Perpisahan ini bukan noktah tapi titik mula untuk satu perjalanan baru. Sebagai penolong tanam pentadbiran, beliau bukan sekadar mengurus tetapi membimbing, menyusun dan memperkemas perjalanan sekolah. Waktu terus berlalu namun kenangan tetap di hati. Budi dan jasa ustazah akan terus terpahat dalam sejarah sekolah ini. Tanya Puan Zu atas kenaikan pangkat menjadi guru besar. Sepanjang Puan Zu berada di sini, apakah kenangan paling lucu, paling lawak dan paling diingati oleh Puan Zu? Setakat 3 tahun, 1 bulan, 1 hari Ustazah di SK Perpaduan. Kenangan yang paling lucu sepanjang Ustazah di sini adalah ketika menyambut Hari Guru tahun 2024. Masa tu, Tuan Haji Mat Syarul berlari tanpa ingat beliau ada sakit lutut ataupun gout menuju ke tempat Taman Pokok Kadu. Lepas tu esoknya beliau dapat gout, sakit kaki. Itu kenangan paling lucu Ustazah di sinilah. Apakah pengalaman Puan Zu yang paling besar yang akan dibawa ke sekolah sana? Dan juga ketika melihat cara kepimpinan Tuan Haji Mat Syarul di SK Perpaduan, insya-Allah Ustazah rasa Ustazah akan bawa ke SK Datuk Nan Kaya cara beliau memimpin, mengupayakan kapasiti guru-guru di SK Perpaduan. Salah satu projek yang Ustazah buat adalah menceriakan sudut-sudut panitia. Salah satunya adalah sudut panitia agama Islam dan bahasa Arab. Jadi Ustazah harap panitia agama dan bahasa Arab dapatlah memaksimumkan penggunaan sudut panitia agama dan bahasa Arab di SK Perpaduan. Ustazah akan bawa cara beliau, cara Tuan Haji Mat Syarul Norizani memimpin cikgu-cikgu untuk Ustazah gunakan di SK Datuk Nan Kaya. Semoga dipermudahkan Ustazah. Apakah nasihat bagi kami sebagai warga Sekolah Kebangsaan Perpaduan? Terima kasih atas doa supaya Ustazah dipermudahkan urusan di SK Datuk Nan Kaya sebab Ustazah belum sampai lagi ke sana. Jadi cuma hati Ustazah seronok kerana impian Ustazah, doa Ustazah setiap kali lepas solat untuk dapat diposting ke Tanjung Malim dengan tujuan Ustazah ada separuh jalan untuk balik ke rumah ibunda. Jadi sebagai kata akhir, harapan Ustazah untuk SK Perpaduan, semoga semua warga dapat meneruskan kecemerlangan dan menjadi kapasiti yang terbaik untuk Tuan Haji Syarul Norizan bersama fikir-fikir yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Guru Besar SK Perpaduan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Zuhaidah binti Ibrahim. Kepimpinan dan dedikasi ketegasan Puan Zuhaidah menjadi tunjang kekuatan kami selama berada di sekolah ini. Walaupun berat hati untuk berpisah, kami amat berbangga dengan perlantikan Puan Zuhaidah sebagai Guru Besar di SK Datuk Nan Kaya, Tanjung Malim. Semoga Puan Zuhaidah terus sukses di tempat yang baru dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segalanya. SK Perpaduan akan sentiasa merindui Puan Zuhaidah. Bye. Buat Zu, dengarkan. Di mana kan ku cari ganti serupa denganmu, tinggalku sendirian, tiada berteman dalam kesepian. Tahniah dan syabas Mas ucapkan buat rakan seperjuangan sebagai guru besar. Doa dan harapan Mas agar Zu terus melakar kejayaan, menjadi PGB yang hebat walau di mana berada. Di kesempatan ini, Mas juga ingin memohon ampun dan maaf
seandainya sepanjang kita bersama ada berlaku kesalahan atau kekhilafan. Halalkan makan minum sepanjang kita bersama ya Zul. Dan jangan lupa kalau free balik-baliklah ke Ipoh. Jumpa lagi insya-Allah. Semoga ukhuwah yang kita bina akan terjalin sehingga ke syurga. Bye-bye Zul. Assalamualaikum. Untuk Puan Zul Haida, semoga berjaya dan terus komited terhadap tugas yang baru sebagai guru besar. Saya doakan sentiasa dimudahkan urusan Kak Zul di sana. Kami mohon ampun dan maaflah jika ada kesalahan kami selama ni. Itu je lah nak cakap kat Cikgu Puan Zul. Saya ingin ucapkan selamat maju jaya di sekolah baru. Dengan perpindahan Puan Zul ni mungkin akan membuatkan saya rasa kehilangan lah. Puan Zul rajin lah. Ke malam-malam tu dia dah ready dah bagi tahu kita siapa yang akan ganti kelas tu esok. She is always as busy as a bee. Menyenangkan kerja orang lain. Pada akak dia sempurna lah. Bagi saya lah, kerja dia very systematic. Dari ingatan yang sangat tajam. Semua tarikh lahir guru dia boleh ingat. Cekap, teliti dan pantas. Kerja dengan Puan Zul sangat cepat dan tangkas. Pentadbir yang sangat positif dan energetik. Kerja Puan Zul memang cekap, cepat. Teruskan usaha tu. Sangat cekap. Kecil bukan sembarang kecil. Kecil-kecil cili padi. Saya akan rindukan keletah seorang pentadbir yang ramah mesra dan selalu menjenguk kami di bilik guru bersama buah tangan dengan makanan-makanan yang enak. Selamat bertukar tempat baru. Mungkin saya akan rindu perkataan hamba kot. Saya rindu nak kirim kari pap inti ikan dengan Puan Zul. Sedap. Rindukan Kak Zul cari bila tak hantar PH tu. Masakan Puan Zul lah. I'll miss her early breakfast that she prepares for us. Masakan Kak Zul. Of course lah masakan dia sebab Masakan Puan Zul. Akan rindu masakan Puan Zul setiap pagi. Masakan dia lah. I love you Puan Zul. Pak Puan Zul, selamat berjaya di tempat baru. Semoga terus cemerlang. Rindu sangat Puan Zul nanti. Semoga berjaya Puan Zul, insya-Allah. Terima kasih Puan Zul. Dan selamat bertugas ke tempat yang baru. Tahniah. Selamat maju jaya di tempat baru Puan Zul. Bye. Tahniah. Selamat maju jaya sebagai seorang guru besar. Daripada saya Muhammad Azhar bin Adnan, saya minta ampun dan maaf sekiranya kita pernah bekerjasama ada salah dan silap saya. Sekian, terima kasih. Bye. Bye Puan Zul. Selamat maju jaya. Bye. Selamat maju jaya Puan Zul. Bye-bye.